Gaji suami ni sepatutnya kepada siapa? Adakah untuk keluarga dia sahaja ataupun yang kadang-kadang berlaku masalah sekarang ni, ada yang suami senyap-senyap je duk menanggung adik, menanggung mak, menanggung ayah, sampaikan isteri ni tak dapat apa yang sepatutnya, anak-anak tak dapat yang terbaik hanya disebabkan suami terpaksa split. So adakah itu memang kena macam tu ataupun macam mana sebenarnya? Sebenarnya tu I think satu budaya yang salah lah. Yang mana bila kekurangan ilmu, tak tahu apa yang fardu ain, dia tak tahu apa kewajipan dia, apa yang wajib, apa yang prioriti. Sepatutnya bila dia ada kemampuan untuk keluarga dia, dia utamakan dulu. Dah selesai isteri dia, dah selesai anak-anak dia, ada lagi duit lebih, baru dia beri kepada ibu, bapa ataupun adik-beradik dia. Tapi kita kena faham what's the priority. Kalau isteri dan anak yang sebenarnya bawah tanggungan dia siapa? Dia menanggung siapa? Adakah dia menanggung mak dia? Tidak. Sebenarnya orang yang ditanggung dia secara direct adalah isteri dan anak dia. Mak dia mungkin dia menanggung secara tak direct lah. Kalau contoh mak dia dah tak ada ayah contoh, tapi sepatutnya ayah dia yang menanggung mak dia. Tapi sekarang ni situasi lah, mak ayah dah pencen dan sebagainya kan, dah tak bekerja, jadi mereka mengharapkan duit. Tapi bukan bererti seorang suami ni, seorang ketua keluarga ni, dia kurangkan sedikit. Contoh sepatutnya yang cukup untuk family dia 3,000 contoh. Gaji dia adalah 3,500. So dia bagi dekat mak dia 1,000, dekat family dia mungkin 2,000. Tak cukup 1,000, tak cukup lengkap lah. Maknanya keperluan rumah apa semua. Sebab apa? Sebab dia nak split, nak bagi dekat mak dia. Itu sebenarnya adalah salah. Maknanya dia tak cukup memberi nafkah yang tadi kita explain tadi tu. So bila nafkah tak cukup, dia boleh jatuh kepada dosa. So bila dosa, dia akan jadi pasangan tak harmoni, akan berlakunya kekacauan dalam rumah tangga dan sebagainya, sebab dia tidak menjaga berkah tu.